Menyedari hal ini, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bersidang pada 7 Februari baru-baru ini telah meluluskan kertas kerja cadangan semakan kadar cukai tanah, premium pelubusan tanah, fee bagi lesen pendudukan sementara, fee pejabat dan lain-lain fee yang berkaitan. Nak cukai pula dah. Ini tak popular tuan-tuan, naik cukai. Yang popular, populis bagi orang politik ni turun cukai. Dia canang hari-hari kan. Tapi kita ni gentleman. Sekiranya ada keperluan dah sampai dah tempoh untuk dibuat kajian dan semakan berdasarkan kenaikan kos menguruskan negeri, maka sampai masa kita kena buat, kita buatlah. Kalau banyak kemudahan diperlukan tetapi bayaran nak dikurangkan, dari mana datangnya kos untuk menguruskan negeri ini?